Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Oke, hari ini saya nak share resepi ayam paleko. Oke, first kita ada satu ekor ayam yang kita dah cuci bersih. Kemudian ada sini asam jawa, ada dekat sini apa? Bawang putih guys. Kemudian ke sini bahan dia ada bawang merah, ada kunyit hidup, cili padi merah dengan hijau, kemudian serai. Oke, sekarang kita nak coba bahan-bahan ni. Cili padi merah dengan hijau kita masuk dalam ni, kemudian kunyit, ni kita masuk dalam semua. Bawang putih, kita taruh sedikit air untuk coba dia. Oke guys, ni bahan yang kita dah coba tak perlu halus sangat, kasar-kasar macam ni. Alright, sekarang jom nak masak. Kuali, kemudian kita panaskan minyak. Minyak untuk menumis. Ya, apabila minyak kita dah panas, kemudian kita masukkan serai. Masukkan bahan yang kita dah coba tadi. Kemudian kita tumis. Ini resepi pedas-pedas tau. Kalau korang tak suka pedas, korang tak boleh lah. Tapi siapa-siapa yang suka pedas, korang boleh cuba resepi ni. Kemudian kita ni dah boleh mempurut. Kemudian baru kita masukkan ayam. Mantap guys. Oke, kita gaul dulu bagi dia sebati. Bumbu pasir dia, garam 1-2 sudu garam, kemudian perasa sikit, kemudian gula sikit. Ini perasa ni kita ajar masing-masing ya. Kalau kurang garam boleh tambah. Kacau dulu dia. Oke, setelah dia dah sebati macam ini, perasa pun dah rasa semua, dah cukup rasa, garam dah rasa. Sekarang baru kita taruh ni air asam jawa guys. Masuk je semua. Kemudian kita gaul lagi dia. Guys, kita tutup, kita tunggu lebih kurang 10 minit sampai untuk masak. Alright, oke guys, dah kita masak, tutup dia lebih kurang 10 menit. Sekarang kita nak tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi guys. Korang tengok, nampak dia pekat Oke, kita tunggu sekejap lagi sampai dia betul-betul kering Korang wajib cuba ke rumah tau, emang sedapnya. Oke, tunggu sekejap lagi. Oke guys, korang tengok tuh, dia dah kering guys. Oke, sekarang boleh kita hidang. Ini makanan nasi panas, mantap. Inilah dia ayam paleko. Ini masakan Bugis nih. Tapi tidak tahu betul atau tidak. Oke, tapi korang coba rumah, memang sedap. Saya rasa memang sedap. Rasa dia lain dari yang lain. Sebab tak ada santan, tak bersantan Oke, selamat mencoba. Jangan lupa follow, like, komen, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.